Hai semua pelajar Sains Pertanian, selamat datang. Okey, dalam beberapa minit ni kita akan bedah siasat trend terkini peperiksaan SPM Sains Pertanian dan macam mana anda boleh susun strategi baru untuk skor. Baiklah, kita mulakan terus dengan satu soalan cepu mas untuk anda. Cuba fikir sekejap. Cara anda belajar sekarang ini, adakah ia masih relevan? Ini soalan yang sangat-sangat penting sebab percayalah, corak peperiksaan dah tak macam dulu. Dan inilah dia mesej utamanya. Kalau strategi anda sekarang ni masih lagi tertumpu pada hafal, hafal dan hafal, anda mungkin akan hadapi masalah. Zaman tu dah berlalu, peperiksaan sekarang nak lebih dari itu. Jadi, apa sebenarnya perubahan besar ni? Senang cerita, ia adalah satu anjakan daripada sekadar tahu fakta kepada tahu bagaimana nak guna fakta tu. Bila anda faham anjakan ni, percayalah, ia langkah pertama anda untuk berjaya. Jom kita bandingkan supaya lebih jelas. Dulu mungkin cukup sekadar bagi definisi yang tepat. Sekarang, tak lagi. Anda kena guna definisi itu untuk selesaikan satu masalah sebenar. Ia bukan lagi pasal apa, tapi dah beralih kepada bagaimana dan mengapa. Teori yang anda belajar tu kena pandai kaitkan dengan senario dekat ladang yang realistik. Jadi, apa maksudnya dalam keadaan sebenar? Macam ni, contohnya, soalan bukan lagi tanya, apakah itu pengurusan perosak berseparuh? Tak. Soalan mungkin bagi anda satu senario, sebuah kebun diserang serangga perosak dan dia tanya, cadangkan satu plan IPM yang paling sesuai untuk kebun ini. Nampak tak perbezaan besar tu? Okey, sekarang mari kita fokus pada bahagian yang paling penting, kertas 2. Sebab kat sinilah pendekatan baru ni diuji habis-habisan dan kat sinilah lubuk markah anda sebenarnya. Kertas 2 ni, dia berdiri atas 3 tiang seri atau 3 tunggak utama yang anda wajib kuasai. Kita akan tengok satu persatu. Pengiraan, prosedur dan penyelesaian masalah. Jom kita mula dengan tunggak yang pertama. Pengiraan. Yang ni memang tak boleh dielak. Anda wajib tahu cara nak buat pengiraan ni. Sebab ia adalah markah yang boleh dikatakan pasti dapat kalau anda dah mahir. Ada 3 jenis pengiraan utama yang selalu keluar. Analisis kos untuk tahu berapa modal dan belanja. Belanjawan bidang usaha atau BBU untuk rancang dan agak-agak berapa keuntungan projek, dan pengiraan baja atau NPM yang ni penting untuk pastikan tanaman kita cukup makan. Pastikan anda cekap dalam ketiga-tiga ni Seterusnya, tunggak nombor 2, prosedur amali. Peperiksaan akan uji sama ada anda boleh terangkan langkah-langkah kerja amali dengan jelas, dengan teratur, seolah-olah anda sendiri yang sedang buat kerja tu. Tengok contoh ni. Katakan soalan minta anda huraikan langkah-langkah nak sediakan medium semayan. Anda kena senaraikan satu persatu secara logik dan saintifik. Dari kumpul bahan, ayak, gaul ikut nisbah, sampailah ke proses sterilisasi. Ini baru menunjukkan yang anda betul-betul faham proses tu, bukan setakat hafal. Dan ini dia, tunggak ketiga yang boleh dikatakan paling mencabar. Kenapa? Sebab ia menguji pemikiran kritis anda. Kat sini, anda kena berlakon, jadi seorang saintis pertanian. Soalan macam ni biasanya akan bagi anda satu cerita, satu kes. Contohnya, ternakan di sebuah ladang tiba-tiba sakit dan mati. Anda kena jadi macam detektif, analisis simptom yang dia bagi, kenal pasti apa kemungkinan puncanya dan cadangkan satu plan tindakan yang berasaskan sains untuk selesaikan masalah tu. Okey, kita dah sentuh bab-bab asas yang wajib tahu. Sekarang, jom kita terbang ke topik yang lebih futuristik sikit. Ini adalah topik-topik bernilai tinggi, terutamanya dalam bahagian C. Kalau kuasai yang ni, memang boleh dapat markah bonus. Pertama sekali, bioteknologi. Ini bukan lagi cerita science fiction tau. Ini adalah realiti dalam pertanian moden. Cuba bayangkan, macam mana culture tisu boleh hasilkan beribu-ribu anak pokok dari satu induk yang berkualiti tinggi? Ataupun macam mana kejuruteraan genetik boleh cipta tanaman yang kebal penyakit? Seterusnya, fertigasi. Cara paling mudah nak faham fertigasi ni, bayangkan kita bagi tanaman kita minuman 2 dalam 1. Air dan baja serentak terus sampai ke akar. Sistem ni sangat efisien, jimat sumber dan hasil pun meningkat. Jadi anda kena tahu prinsip dan kelebihan dia. Dan juga pertanian persekitaran terkawal atau CEA. Yang ni lagi hebat. Kita seolah-olah cipta cuaca yang sempurna untuk tanaman. Dalam rumah hijau pintar atau ladang menegak, kita boleh kawal suhu, cahaya, kelembapan. Sebab itulah kita boleh tanam sayur-sayuran segar walaupun di tengah bandar atau di kawasan yang cuacanya ekstrim. Jadi,
Lepas dah tahu semua ni, apa yang anda perlu buat? Jangan risau. Mari kita rumuskan semuanya jadi satu pelan tindakan yang jelas dan mudah untuk persediaan anda. Inilah kunci kejayaan anda. Pertama, tukar mindset. Aplikasi adalah raja. Kedua, pulun sampai mahir 3 tunggak kertas 2 tu. Ketiga, beri perhatian lebih sikit pada topik-topik teknologi moden. Dan akhir sekali yang paling penting, buat latihan. Cari soalan-soalan kebat dan biasakan diri anda dengan format soalan macam tu. Jadi kesimpulannya mudah je. Peperiksaan ni bukan lagi ujian memori. Ia adalah ujian kemahiran. Bukan lagi tentang apa yang anda tahu, tapi tentang apa yang anda boleh buat dengan ilmu yang anda tahu tu. Persoalannya sekarang, adakah anda bersedia untuk sahut cabaran baru ni?